Kita berada di kilang Eric ARIC. Okay, ada satu motor. Motor ni tak ada kat Malaysia lagi, tapi kita ada kat China lagi. Kau suka motor ni, kau boleh komen kat bawah. Habis bagi kau explain dulu apa dekat motor ni Gobi 250. The first thing first, kita tengok dia punya ada adjustable untuk bagai windshield. Tapi ada front dashcam, lampu hadapan dia macam ni. Tu lampu dia ada 3 line. Afdal 3. Ada lampu dia bagi sini untuk daylight. Dia bagi USD fork guys. Besar ni USD fork ni. Macam mana? Untuk bahagian spoke rim, ada crash bar sekali. ACS. Meter dia besar guys. So ni bagian meter dia. Signal dia bagi capang kat sini. Bahagian forest, bahagian exhaust. Bahagian exhaust belakang. Bahagian belakang. Allahu Akbar. Kalau korang suka motor ni, kalau komen dekat bawah, adakah korang nak motor ni masuk Malaysia? Boleh komen kat bawah. Bang, bagi masuk dalam Malaysia bang. Bang, saya suka motor ni bang. Tulis komen kat bawah.